Wah. Oh. Wah, demo pergi sangat pun jatuh ke? Ai gapo tidak sini dah demo lagi. Menjolo ni. Okey, ini adalah jambatan kereta api di Bertambaru Goa Musang. Ia juga pernah diletupkan oleh pihak British pada Perang Dunia Kedua bagi menyekat kemarahan tentera Jepun. Sebagaimana yang info yang tuan-tuan dan puan dapat daripada sahabat saya tadi, bahawasanya jambatan ini pernah dibom oleh pihak British. Jadi jambatan ini sebenarnya adalah jambatan yang dibina untuk kali yang kedua. Dan jambatan yang asal, body yang asal masih ada lagi, sebahagiannya duduk dalam sungai. Duduk dalam sungai lagi. Ada yang boleh akak ada separuh dan ada lagi bangunan-bangunan struktur tu yang masih kekal lagi di dalam sungai dekat bawah sana. Okey Zin, selesai dah sini kita. Lepas tu mana pula lokasi kita seterusnya? Sekarang ni kita nak pergi di sebuah masjid. Dalam masjid tu dekat Bandar Lama Gua Musang. Dalam masjid tu tengah-tengah masjid betul-betul ada kubur. Dan kubur ni merupakan arwah Nikmah. Beliau adalah seorang yang telah dibunuh oleh tentera komunis. Jom kita pergi. Apa lagi? Aku rasa 1, 3 lapak dah. Nanti dulu. Pula. Aku nak suruh pergi dengan terbang pula. Buat gini deh. 1, 2, 3 buat gini. Okey. Okey. 1, 2, 3.